Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik guys. Konten hari ni lain macam sikit. Konten kali ni kita nak pergi ride. So nak tengok saya ride dengan apa? Inilah motor saya. So selalu nampak pakai Yamaha LC 135 kan. Ni adalah satu projek tergendala. Sebenarnya saya dah pakai motor Kawasaki Z800 ni 10 tahun dah. Tapi underutilized. Tapi hari ni kita buat juga konten, kita healing-healing, pergi ride sekejap. Tapi ride ni ada kaitan dengan ikan juga. So nak tahu saya gimana, apa aktiviti hari ni, jom ikut saya. Follow video ni sampai habis. Okay? Okay, first time buat konten macam gini. Sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina munqalibun. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam rabbil alamin. Saya nak pergi ride dekat je, tak jauh pun. Traffic light ni rosak ni, dah 2 hari. Rosak. Kalau tengok video ni, kenapa saya langgar lampu merah, traffic light tu rosak
Assalamualaikum. Azik ada Azik? Ha? Azik. Assalamualaikum. Wah, kat belakang. Tak mancing tak? Dia nak mancing, tiba-tiba semangat tu hilang. Cancel cakap. Dah bawa motor ni mancing apa? Jam, cancel. Ya, hujan lebat tak ada. Dah nak turun dah, umpan dah keluar dah semua tadi. Pergi breakfast, bawa orang rumah lu. Duduk. Nak kunci dia. Sihat Sekejap. Alhamdulillah sihat. Sempat menyinggah sekejap. Ramai hari ni? Kurang lah. Kurang? Tapi dia orang banyak pergi dulu suruh nafkah. Oh, dah pergi. Baru buka ni? Tujuh ke. Ya kan, kita dah sampai dah. Kita jumpa Tok Tua Azik dengan brother kita. Singgah kejap, tengok jumpa kawan-kawan. Tengok. Ni yang pertama. Orang pertama. Orang pertama naik. Zik, okey buat video sikit. Lagi satu, jadi sakit sangat. Belum balik sebar kan. Sama-sama ni. Ni ikan pertama, ni grup pertama. 21. 21 kilo. Gala. Okay bang. Ni tak ramai daftar sebab diorang terus pergi cari ikan dulu. Ni produk terbaru. Mari dapatkan. Minyak telur bandar raya Betul. saya mengikuti je perjalanan ni, apa yang Aziz buat ni kan. Tapi walaupun dah banyak kali cakap join lah Abang Misal, tapi saya tak pernah berkelapangan. Bau dia macam mana? Nyengat tu. Nampak? Boleh buka ke? Berkeduh. Ni dah seal lah. Dah seal. Tak bau. Dia tak naik. Dia Dia tak bau apa lah. tapi dah anyih lah. Tak bau. Dia yang kuat bau dia. Dia yang penting anyih. Dekat sini abang bau dah nipis-nipis dah bau dah. Dia bau, kata orang Jawa, bau pesing-pesing sikit. Bau melekat tangan lah. Lepas tu makan jangan pakai sudu. Jangan pakai tangan. Okey, ni jadual program dia orang Jadual program. Nanti lepas raya ni lepas raya 25 26 April. Lepas tu bulan Mei, bulan Jun, Julai ada. So siapa nak join, lokasi yang sama Denai Sungai Kebangsaan Sungai Langat. Boleh join. Jadi Sungai Damansara 18-19 Julai. Julai ada, Ogos, September, tiap bulan ada ni. Dan ni ada flyer sikit mengapa perlu hapuskan ikan pleko dari sungai tempatan. Dia makan spesies ikan lain anak-anak ikan, telur ikan dia makan. Lepas tu merosakkan dasar sungai dan tasik, struktur sungai. Lepas tu rantaian makanan. Dia ni tak ada ikan lain boleh makan dia ni. Buaya pun tak boleh nak telan dia ni. Dia susah nak dihapuskan. So sama-sama lah kita bantu lah. Kita bantu saudara Haziq and the gang untuk banteras lah ikan bandar raya ni. Saya santai-santai je ni. Saya tak ada plan nak buat video pun sebenarnya. Just fikir dah jalan-jalan ni, bawa je lah GoPro ni. Sebab GoPro ni dah siap untuk record nak program mancing hari ni. Tapi tiba-tiba malas. Lepas tu tengok kat Facebook ada Aziz kan. Rajin pun tak boleh bang. Air sungai tak cun. Tak cun Malam tadi hujan lebat Lepas tu tadi tiba-tiba tengok buka Facebook, Aziz ada update dekat ni daripada semalam saya tengok sebenarnya. Dah tu apa lagi, cakap orang rumah tadi pergi sarapan. Bagilah saya pergi ride sekejap ni. Dah lama tak ride ni, start panaskan enjin. Boleh lah. Maka sampailah dekat tepi ni. Actually dulu saya ada banyak buat konten kat dalam tu dekat Denai ni, tempat kawasan dia orang menjala ni. Korang boleh tengok, memang buat konten untuk mancing ikan bandar raya. Memang dapat Mak tak sebelum Covid bang. Dengan siapa? Ada sekali tu dengan Atok. Tadi daripada Rawang. Ni Ini Seremban. jauhnya. Okay, ni yang kedua. Tak apa. Tak apa masuk. Dia boleh kelas ke? 14. Tadi 21. Nama saya bang yang ada? Ada tak nama Afdal? Nama Afdal. Air dah jual. Malang Afdal ni untuk susah sikit. Malang lebat Malang lebat. Susah mati lah.
Tilapia saya baik tu. Ha. Bukan tak? Tunjuk kamera sikit bang. Besar tak? Tengok besar tak besar? Oh besar. Tu seekor lagi lah. Mantap saya. Saya baik ni. Tilapia kita goreng lah kan. Lepas hujan goreng, lepas hujan sedap ikan dia. Ha. Kan? Asyik dia. Okay geng, jom kita tengok sikit lokasi orang menjala Ramai je menjala ni. Tapi hari ni tak ramai sangat. Ni keadaan dia. Ni depan tu UKM UKM, ni Sungai Langat. Kalau korang datang nak mancing, kalau korang nak tahu pot yang Abang Misal selalu mancing tu, saya ada buat konten kat belah depan sana, kat atas sana, mancing kapatin. Denai, orang panggil denai langat lah Lagi satu, kalau macam korek pasir tu, dia belah bawah. Korang kena cari jalan ke belah bawah sana. Tu tempat yang saya selalu mancing. Petang dah kita buat kerja satu Malaysia ni. Bukan kita lah, saya tak termasuk, Aziz. Kita jugalah sebab bukan saya seorang kan. Semua bersama Create awareness kan. Yang ni yang berekod tau bang. Kita cerita yang berekod saja 76 tan. 76 tan. Tak termasuk kawan-kawan kita yang memang saja menjala dapat ikan kebetulan diasingkan kan. Yang tu pun mesti dapat. Maknanya lebih sebenarnya. Tapi yang pelik dekat sini, kat sini je dah berapa tan? Kalau dekat Sungai Denai saja dia dalam 42 tan. Kat sini 42 tan, semalam 1.5 tan lagi. Semalam 1.5 tan. Tak habis-habis kan. Gila betul. Bayangkan kalau Dibiarkan. kalau kata 45 tan tu tadi kan, ataupun 76 tan yang dah ni, bayangkan tu kalau tu ikan tempatan. Kalau ikan tempatan itu sumber makanan kita tu. Bayangkan bang, sepatutnya itu Sepatutnya ikan dia kan? kan? Sebab kita sekarang ni yang 76 tan tu yang makanan kita. Udang pun dah habis, tak ada. Telur-telur ikan semua kan, tak dapat nak membiak. So saya kebetulannya bawa GoPro. Kita layankan lah, kita tengok-tengok aktiviti kat sini. Ikannya Dari mana bang? Seremban. Tengok, daripada Seremban datang sini. Gila, sambil-sambil minat dengan part time. Boleh buat part time tu. Seronok. Sekilo RM1 Jadi korang datang support Aziz punya program ni. Saya ni sebersalah juga nak buat video, nanti orang kata saya menunggang pula program-program Aziz ni. Tapi tak apa, kita create awareness lah, kita sama-sama lah. Walaupun saya tak dapat nak satu tak pandai nak menjala, satu lagi takut lemas. Lepas tu satu lagi gatal-gatal. Saya memang tak boleh. Jadi saya terpaksalah tidak melibatkan diri. Nombor satu gatal-gatal tu dah kena, tak boleh. Kita mancing je lah kat tebing. Boy, abang penat bang. Tengok, laki perempuan boleh buat. Kalau pandai menjala, boleh buat. Oh, yang boleh datang tadi. Kan? Iyalah. Kita tinggal ni. Oi, jatuh rambut tu. Besar ni kan. 4 kilo ada ni. Muhammad Firdaus kan? Oh, ni abang masuk dalam air ke? Ni berpeluh-peluh ni. Mandi juga. Mandi je. Banyak ikan. 14. Kalau kata ada sama beli bang. Ingat dia tu. Ni baru awal pagi. Korang bayangkan, semalam 1.5 tan. Bau apa semua kan? Bawang teko. Ada bong. Bawang teko. Dauri teko. Tapi dah mati. Ni ambil juga ah. Asal dia dah apa? Cakap abang cakap. Okay gang, video ni ringkas je. Hari ni sebab alhamdulillah dapat jumpa dengan Aziz. Aziz ni dah lama dah saya nak jumpa, tapi tak terjumpa-jumpa. Mungkin Aziz boleh buat seruan sikit untuk siapa-siapa yang nak join ni. Ada banyak tarikh lagi. Okay, kita ada dekat Denai Sungai Langat ni, dekat UKM sampai 12 Julai. Maknanya mula daripada 7 hari bulan 2 kita sampai 12 hari bulan 7. Setiap Sabtu dengan Ahad dekat sini. Tapi dekat sini kita hanya buka kaunter pendaftaran dengan timbang ikan je. Okay. Kalau nak tangkap ikan, korang bebas lah. Sepanjang Sungai Langat. Sepanjang Sungai Langat lah. Mana dekat hulu tu belah Batu 11 kan, dekat Ceras. belah Cerah sana, Kajang sana. Hilir dia sampai ke Dengkel Banting tu. Tapi Banting biasa dah tak ada ikan bandaraya lah. Dengkel lah senang cerita.
Boleh. Putih lah banyak-banyak. Kutip lah banyak-mana. Datang sini, Datang. timbang. Ni, dekat. bawa ni. Nampak kemah merah ke ataupun Tororo. Claim ya. duit dekat sini bang. Claim duit kat sini. Dia bukannya tangkap ikan dekat sini saja. Maksudnya sini hanya untuk daftar ataupun hantar ikan Pengumpulan. je. Pengumpulan je. Ha. Ikan bebas. Kalau depan rumah sungai, tangkaplah ikan depan rumah. Okey, tu yang ramai tak tahu. Saya sendiri pun tak tahu. Jadi ni antara produk yang dah dikeluarkan oleh Aziz ni, minyak telur bandar raya. Ni sesuai untuk pancing lah. Buat masa sekarang ni, saya ingat nanti saya pun akan beli ni. Kita akan try nanti dengan ikan baung. Tengok macam mana, jalan tak jalan kan. Kita promote dulu lah. Yang ni apa? Ini Omah punya ni, spray untuk najis kucing bang. Oh, hilang bau. Bilang bau. Yang ada bila kucing masalah bau apa semua memang confirm hilang. Okey. Lagi ada jual apa lagi? Tak ada dah. Tu apa Ni belakang? sambil-sambil. Baju jual? Ni baju komuniti lah kalau support kita macam ni kan. Saya pakai ni baju komuniti untuk aktiviti selamatkan Boleh dapatkan ekosistem juga lah. dekat sini. Ya. Yeah. Okey, orang saya dapatkan ni baju. Lawa baju ni. Okey. Dan juga minyak ni. Nak kurangkan terus satu lagi jadi Kita akan try main baung Okey. Okey geng, itu je. Ringkas sangat video hari ni. Just support-support kan. Ikan setakat ni lah. Banyak ni. Tengok sikit. Dia belum ni baru sikit lah. Belum banyak yang menghantar. Ikan bandar raya. Dia keluar weh. Masih sikit lagi lah. Belum banyak. Satu lagi banyak ni. Tengah hari nanti banyak. Okey, terima kasih lah sudi menonton video ni. Kita support lah kawan-kawan kita. Apa yang kawan-kawan buat, tak kira siapa lah selagi benda tu baik, kita sokong, kita support. Okey, saya nak sambung ride balik rumah. Nak ambil anak sekolah pula. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey Zik, jumpa lagi Zik. Ni